Tiga haiwan peliharaan paling popular di Malaysia. Nombor 3, paling popular dan comel. Pertama, ikan. Memelihara ikan hiasan sama ada dalam akuarium atau kolam antara hobi yang popular di Malaysia kerana mudah dipelihara dan bajet pun murah. Malah memelihara ikan juga boleh memberikan ketenangan buat pemilik apabila melihat ikan berenang-renang dalam air. Kedua, burung. Burung menjadi antara pilihan haiwan peliharaan yang digemari di Malaysia kerana bunyi kicauan yang merdu, warna yang cantik dan tidak memerlukan ruang yang besar. Terdapat pelbagai burung yang menjadi pilihan daripada burung kecil seperti kenari hingga burung yang besar dan pandai berkata-kata seperti kakak tua. Yang ada haiwan peliharaan, sila hadirkan diri dan bagi tahu haiwan yang anda pelihara. Terima kasih. Ketiga, kucing. Kucing menjadi haiwan peliharaan nombor 1 kegemaran orang Malaysia kerana sifatnya yang penyayang, comel, mudah dijaga dan sesuai untuk pelbagai jenis kediaman. Kehadiran kucing sering dianggap membawa kegembiraan dan peneman kepada pemiliknya. Cuma ia tak tenang bila kucing anda berak dan kencing merata-rata dalam rumah. Hahaha.